1 Februari 2016. Kelly McGarry tidak tahu bahawa dia akan menempuh kayuhan terakhirnya. Bukan hari ini. Bukan di bukit ini. Ini adalah seorang lelaki yang cuba melakukan aksi-aksi yang menakjubkan di hadapan ribuan orang. Mereka bentuk laluan dan menipu maut. Tetapi dia tidak melakukan semua itu hari ini. Tiada terjunan 100 kaki. Tiada lompatan merentasi ngarai yang menggerunkan. Hanya berbasikal gunung secara santai. 2 rakan penunggang dan laluan indah betul-betul berhampiran rumahnya sendiri. Dia sedang mengayuh basikal menaiki bukit di laluan yang telah dia lalui ratusan kali. Kemudian, tiba-tiba dia berhenti. Daripada seorang tukang kayu yang tidak dikenali sedang menghayun tukul di Fiji, kepada membuat backflip merentasi ngarai selebar 72 kaki di hadapan dunia, kepada rebah di laluan yang dia boleh lalui walaupun dalam tidur. Penunggang basikal gunung ini sebenarnya sudah mati. Dia cuma tidak mengetahuinya. Selamat datang ke Ekstrim. Pada tahun 1982, industri basikal gunung yang kini bernilai berjuta-juta dolar masih belum wujud. Dan itulah tahun Kelly Daniel McGarry dilahirkan. Membesar secara agak biasa di sebuah kampung yang tenang bernama Wakefield di Pulau Selatan New Zealand. Jika anda melihat kehidupan awalnya, anda tak akan dapat menjangka apa yang bakal berlaku. Kelly dan abangnya Matt menghabiskan masa selepas sekolah sekadar menikmati zaman kanak-kanak bersama ayah mereka. Mereka mula memancing, berakit di air deras, berkemah dan berbasikal. Kelly dan Matt mula menunggang basikal BMX kecil tanpa suspensi, mengayuh berkilometer hanya untuk sampai ke trek tanah tempatan. Mereka adalah jenis budak yang akan menyelinap masuk ke dalam hutan dengan penyondok untuk membina lompatan tanpa kebenaran. Cuba untuk melayang beberapa kaki dari tanah. Perasaan meninggalkan tanah, Perasaan berada di udara sepenuhnya, walaupun seketika. Dia mengejar perasaan itu sepanjang hidupnya. tetapi tidak seperti prodigi sukan hari ini yang dicungkil bakat pada usia 12 tahun dan dibimbing untuk menjadi hebat. Kelly menghadapi had fizikal. Dia menjadi terlalu besar untuk sukan yang dia cintai. Dia tidak berhenti membesar sehingga dia mencapai 6 kaki 5 inci dan beratnya melebihi 200 paun. Dia adalah seorang gergasi bagi seorang lelaki muda di akhir remajanya. Tangan dan kakinya menjadi terlalu panjang untuk dilipat ke atas rangka padat dan kaku sebuah basikal BMX 20 inci. Dan pada akhir tahun 90-an, basikal gunung yang besar dan diperkukuh yang boleh menyokong lelaki sebesar dirinya masih belum benar-benar dicipta lagi. Jadi, tanpa jalan yang jelas untuk meneruskan dalam dunia berbasikal, hobi zaman kanak-kanaknya terpaksa akur kepada realiti dan kekal sebagai sekadar hobi sahaja. Dia menamatkan sekolah, kemudian menjalani latihan sebagai tukang kayu selama 5 tahun, mempelajari kemahiran membina sesuatu dengan betul, seperti mana yang diajar oleh bapanya tentang cara sesuatu itu sepatutnya dilakukan. Dia malah menghabiskan 6 bulan di Fiji membina rumah bersama bapanya, bekerja dengan tangannya sendiri di bawah panas terik, menuang asas, memahami beban dan tekanan, serta apa yang diperlukan untuk memastikan sesuatu struktur itu kukuh. Sehinggalah pada suatu hari pada tahun 2006 ketika dia berumur 24 tahun, sesuatu berlaku yang menyedarkannya daripada kehidupan selesa itu. Sesuatu yang membuatkan dia terus mencuba tanpa ragu-ragu. Ibu Kelly telah meninggal dunia. Apabila anda kehilangan salah seorang ibu bapa atau orang tersayang pada usia itu, pemahaman anda tentang kehidupan dan masa akan berubah sepenuhnya. Ia boleh menjadi peringatan yang sangat pedih bahawa hidup ini sangat singkat dan tiada jaminan anda akan dapat melakukan perkara yang anda suka esok. Menjelang Julai 2006, idea untuk menghabiskan 40 tahun akan datang dengan selamat membina rumah tiba-tiba tidak lagi masuk akal. Kelly membuat keputusan pada ketika itu juga untuk memberikan sepenuh tumpuan kepada aktiviti berbasikal, satu-satunya minat sejatinya. Itu adalah satu pertaruhan besar. Pada usia 24 tahun, kebanyakan atlet ekstrim profesional sudah pun mempunyai nama dan menjana pendapatan yang lumayan. Kelly tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak mempunyai penaja atau jenama, hanya kekuatan mentah yang belum diasah dan gaya tunggangan yang belum pernah dilihat oleh sesiapa sebelum ini. Tetapi Kelly tetap memutuskan untuk mencuba. Sekarang, kalau hendak berlaku adil, Kelly sendiri tidak pernah mengaitkan kematian ibunya dengan keputusannya. Dan mungkin juga ia hanya satu kebetulan perkara ini berlaku pada tahun yang sama. Jadi, dia mengemas peralatannya dan terbang merantasi dunia ke Whistler, British Columbia
untuk satu festival berbasikal gunung yang besar yang dipanggil Pertandingan Crankworx. Crankworx Slopestyle. Slopestyle ialah satu gaya pertandingan menunggang basikal yang dibina di sekitar pelumba melompat dari lompatan tanah yang tinggi dan melakukan aksi udara dengan ketepatan dan kreativiti yang cukup untuk memukau para juri. Kelly tidak mempunyai ranking dunia, tiada reputasi dan tiada sebab tertentu untuk mengharapkan apa-apa yang besar. Dia menyertai pusingan kelayakan terbuka hampir secara spontan. Tetapi entah bagaimana, menentang beberapa penunggang paling hebat dan elit di dunia, tukang kayu yang tidak dikenali dari New Zealand ini layak ke peringkat akhir dan menamatkan perlumbaan di tempat ke-18 dunia. Itu sudah memadai. Menjelang pagi esoknya, seorang penaja telah menghubungi. Dalam masa setahun, Kelly meninggalkan kerja pertukangannya dan menumpukan sepenuh masa kepada basikal dan tidak pernah menoleh ke belakang. Bayangkan, menghabiskan 5 tahun mempelajari satu kemahiran dengan cara yang betul. Kemudian meninggalkannya untuk mengejar sesuatu yang kebanyakan orang akan anggap sebagai angan-angan kosong. Pada usia di mana kebanyakan pesaing anda sudah bertahun-tahun mendahului anda dan anda layak pada percubaan pertama, dia berpindah ke Queenstown, ibu kota adrenalin New Zealand dan benar-benar menjadi sebahagian daripada komuniti freeride. Menjelang tahun 2000-an, aktiviti berbasikal mula menjadi sesuatu yang benar-benar tidak dikenali lagi. Selama beberapa dekad, sukan ini agak mudah. Anda mendaki gunung, kemudian berlumba dengan masa untuk turun semula. Halangan-halangan yang ada hanyalah batu semula jadi, akar pokok dan mungkin selekoh yang sempit. Tayar kekal melekat kukuh di atas tanah. Tetapi generasi penunggang baru telah mula bosan hanya berada di atas tanah sahaja. Mereka berhenti memandang laluan dan mula memandang ke langit. Evolusi baru ini dipanggil freeride. Objektifnya bukan untuk melintasi garisan penamat dengan paling pantas. Ia adalah untuk mencari tebing menegak paling menakutkan di atas gunung dan bertahan daripada jatuhan itu. Penunggang mula meninggalkan laluan yang telah ditetapkan dan mengheret basikal mereka ke tepi tebing setinggi 50 kaki kuari batu terbiar dan jurang ngarai besar yang belum dipetakan. Sukan ini pada dasarnya berubah menjadi perlumbaan senjata menentang graviti. Pertandingan slopestyle muncul di mana anda bukan sahaja melompat dari ketinggian yang besar, tetapi juga melakukan akrobatik udara teknikal seperti backflip dan pusingan 360 darjah semasa tergantung di udara. Inilah dunia yang dimasuki oleh Kelly McGarry. Dan sepanjang dekad berikutnya, Kelly berkembang menjadi gergasi yang berhati lembut dalam dunia freeride. Dia memang mustahil untuk tidak perasan. 6 kaki 5 inci, rambut kerinting pirang yang dikelantang meletup keluar dari bawah topi keledarnya. Senyuman yang digemari jurugambar kerana ia tidak pernah kelihatan dibuat-buat atau dipaksa. Dalam sukan yang dipenuhi atlet berwajah serius yang menganggap persaingan seperti peperangan, Kelly menganggapnya seperti satu pesta yang sangat meriah dan dia bertuah kerana dijemput. Nama gelarannya ialah Megaza, satu istilah Australia yang bermaksud lebih kurang lelaki ini, dan ia memang sangat sesuai dengannya. Dia menjadi datuk bandar tidak rasmi dalam komuniti berbasikal gunung. Dia adalah orang yang sengaja menunggang di belakang kumpulan hanya untuk memastikan penunggang amatur yang lebih perlahan ada teman di laluan itu. Moto pribadinya ialah merempuh hidup habis-habisan. Bagi Kelly, itu bermaksud menyerang setiap hari, mengambil setiap peluang dan hidup dengan penuh tanggungjawab atas risiko yang anda pilih untuk ambil. Dan pada tahun 2013, dia membuktikan kata-katanya dengan tindakan. Jauh di gurun Utah, kira-kira 4 jam ke selatan Salt Lake City, terdapat kawasan tandus berbatu pasir merah yang terlihatan seperti permukaan planet Marikh. Setiap bulan Oktober, Red Bull mengubah sebahagian gurun itu menjadi pertandingan basikal gunung paling berbahaya di dunia. Mereka memanggilnya Rampage. Dan sejujurnya, itu memang nama yang paling tepat untuk acara itu. Tiada trek berturap atau garis panduan keselamatan. Penunggung tiba dengan beliung dan menghabiskan beberapa hari memahat laluan mereka sendiri di tebing batu. Mereka membina tanjakan tanah sendiri di atas mana-mana cerun menakutkan yang mereka pilih. Semuanya dilakukan dengan tangan. Jika anda boleh menggali, anda boleh menunggangnya. Satu-satunya had ialah setakat mana anda sanggup bertahan. Dan pada Oktober 2013, Kelly McGarry sanggup menguji had yang tiada siapa berani cuba. Jadi, betul-betul di tengah-tengah laluan padang pasir ini, terdapat satu jurang semula jadi yang besar antara dua dinding ngarai yang dikenali sebagai Jurang Ngarai.
Ia berjarak 72 kaki, kira-kira selebar 7 lorong lebuh rayap. Dan jika anda menjenguk ke bawah dari tepi itu, tiada apa-apa selain 50 kaki ruang kosong di bawah dan lantai yang dipenuhi batu-batu padang pasir yang tajam dan keras. Selama bertahun-tahun, melompat merentasi jurang ini dianggap sebagai ujian keberanian yang paling hebat di kalangan penunggang basikal. Anda memecut ke arah tanjakan, berpegang pada kelajuan tepat yang telah anda kira, dan berdoa agar anda cukup laju untuk sampai ke seberang. Tetapi cukup tepat supaya tidak terlebih jauh ketika mendarat. Kerana di sebelah sana, jurang itu terdapat tanjakan tanah yang curam ke bawah. Anda perlu mendaratkan tayar anda dengan sempurna mengikut sudut curam itu supaya cerun tersebut dapat menyerap hentakan kuat dan ganas daripada jatuhan setinggi 5 tingkat anda dan membolehkan anda terus menunggang dengan selamat. Tanpa cerun itu untuk menyambut anda, terjun 5 tingkat terus ke tanah rata, bermakna basikal anda akan runtuh serta-merta dan hentakan kuat dari jatuhan itu akan terus naik ke kaki dan tulang belakang anda. Hanya melintasinya sahaja sudah merupakan salah satu perkara paling teknikal dan menakutkan yang boleh dilakukan oleh manusia di atas 2 roda. Tetapi Kelly McGarry mahu membawa perkara ini selangkah lebih jauh. Dia mahu melakukan backflip semasa melintasinya. Untuk memahami betapa gilanya perkara ini, bayangkan anda sedang memandu di lebuh raya dengan kelajuan penuh dan seseorang meminta anda untuk menutup mata. Lepaskan steering, pusingkan tempat duduk anda sepenuhnya ke belakang dan kemudian pegang semula steering serta kawal semula kereta sebelum ia terbabas dari jalan. Kecuali jalan itu berada 72 kaki jauhnya dan tiada jalan di bawah anda semasa anda berpusing. Satu aksi backflip dengan basikal di atas sana bermaksud anda tergantung untuk seketika sepenuhnya terbalik di tengah-tengah jurang selebar 72 kaki. Sepenuhnya bergantung kepada momentum yang anda hasilkan semasa mengayuh naik tanpa apa-apa untuk berpegang atau membetulkan trajektori anda. Bagi penunggang yang kecil dan seperti ahli gimnastik, aksi backflip adalah gerakan yang padat dan pantas. Tetapi Kelly setinggi 6 kaki 5 dan beratnya lebih 200 paun. Membalikkan seorang lelaki sebesar itu memerlukan jumlah tenaga yang amat besar, kawalan otot yang sempurna dan komitmen sepenuhnya. Jika dia teragak-agak atau berat badannya beralih walau seinci ke arah yang salah, putaran akan menjadi perlahan dan dia tidak akan berjaya membuat pusingan sepenuhnya. Dia mendarat terbalik di atas lehernya, 50 kaki di bawah. Untuk terus hidup, tayar basikalnya mesti meninggalkan tepi tebing pada kelajuan tepat 31 batu sejam, hanya 1 batu sejam lebih perlahan. Dan trajektorinya akan kurang 4 kaki dan dia akan terhempas terus ke dinding ngarai yang bertentangan. 1 batu sejam lebih laju dan dia akan terlebih jauh dari landasan pendaratan curang di sebelah sana dan mendarat dengan kuat, menghasilkan gelombang hentakan yang dahsyat pada kaki dan tulang belakangnya. Kelajuannya mesti tepat, 31 batu sejam. Pada hari Ahad, 13 Oktober 2013, Kelly duduk di atas pelananya, menggenggam hendalnya dan dia mula bergerak. Pecutan itu sangat kuat dan serta-merta angin menderu melepasi topi keledarnya. Jantungnya berdegup kencang ketika dia meluru ke arah tanjakan. Anda hampir boleh dengar dia bernafas laju, fokus sepenuhnya, menutup segala gangguan lain. 30 kaki dari hujung tanjakan. 20 kaki. 10. Tiada jalan untuk berpatah balik sekarang. 3, 2, 1 dan dia pun meluncur. Roda dia menyentuh hujung tanjakan dan terangkat dari tanah. Hampir serta-merta, Kelly menarik ke belakang hendal dengan segala kudrat yang dia ada. Seluruh tubuhnya yang seberat 200 paun melontarkan diri ke dalam putaran itu. Basikal itu mengikutnya naik dan melompat. Dan tiba-tiba, tiada apa-apa di bawahnya, kecuali 50 kaki ruang udara terbuka dan lantai narai di bawah. Selama 1 saat penuh, dia berada dalam keadaan terbalik sepenuhnya, tergantung 50 kaki di atas lantai ngarai, memandang kembali ke langit Utah. Kemudian, tiba masanya untuk mendarat. Dalam detik yang singkat itu, ketika sedang berputar, dia menggunakan kekuatan teras badannya yang luar biasa dan tarikan giroskopik daripada tayar yang berpusing untuk menghentikan momentumnya. Dia memusingkan kepalanya. Dia mencari jalur tanah yang sempit di seberang ngarai. Dia memiringkan tayar hadapannya supaya sepadan dengan cerun curam tempat pendaratan dengan sempurna. Tayarnya mendarat di atas tanah. Suspensi basikalnya termampat di bawah berat badannya dan dia terus menunggang pergi. Dia telah berjaya melakukannya.
Orang ramai di tepi ngarai menjadi benar-benar senyap selama 1 saat penuh. Kemudian bunyi sorakan dan tepukan tiba serentak, terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Rakaman sudut pandang dari kamera topi keledarnya menjadi tular dengan lebih 200 juta tontonan. Ia secara asasnya mengubah apa yang dunia fikirkan tentang kemampuan tubuh manusia di atas basikal dan mengukuhkan statusnya sebagai salah seorang daripada 20 penunggang basikal gunung free ride terbaik di seluruh dunia. Kelly tidak sekadar hadir untuk bertanding. Dia benar-benar seorang yang hebat dan pulang dengan trofi. Dia meraih kedudukan 5 teratas di acara global yang pada dasarnya adalah X Games untuk sukan berbasikal gunung. Dia menguasai litar antarabangsa dan larian legendanya pada tahun 2013 di Red Bull Rampage memenangi tempat kedua keseluruhan serta anugerah pilihan rakyat yang pertama kali diperkenalkan. Dia bukan lagi nama yang asing. Dia adalah seorang penunggang basikal elit yang masih berjiwa pembina. Kerana dia bukan saja menunggang di laluan paling berbahaya di dunia, dia juga secara literal membinanya. Dia mengasaskan bersama sebuah syarikat bernama Elevate Course Building yang mereka bentuk tanjakan dan laluan slopestyle yang menguji batasan kelangsungan hidup manusia untuk profesional lain. Dia terselamat daripada aksi-aksi berbahayanya sendiri kerana dia tahu had dirinya dan menjaga tubuhnya dengan cara yang sama seperti dia menjaga rumah-rumah yang dibinanya di Fiji. Menjelang tahun 2014, Kelly berada di puncak mutlak kerjayanya. Dia telah membina reputasi sebagai lelaki yang boleh bertahan dalam apa jua keadaan. Tetapi sukan freeride ekstrim mempunyai cara yang ganas untuk menguji reputasi-reputasi tersebut. Setahun selepas lompatan viralnya, Kelly kembali ke padang pasir Utah. Dia berdiri di puncak Canyon Gap yang sama itu, berharap untuk mencipta keajaiban sekali lagi. Dia telah melakukan backflip di situ tahun sebelumnya dan seluruh dunia menyaksikannya. Sekarang dia mahu melakukannya sekali lagi dengan lebih sempurna. Tetapi kali ini, penyiraan matematik yang sangat teliti yang telah menyelamatkannya setahun lalu berbalik menentangnya. Kali ini, dia pergi sedikit lebih laju daripada sepatutnya. Dia melompat ke udara, tetapi trajektorinya terlalu tinggi. Jadi dia terus meluncur melepasi jurang sepanjang 72 kaki dan tanjakan tanah itu. Dan dia terus terbang sehingga dia terhempas kuat di atas permukaan padan pasir yang rata dan keras itu. Jika anda faham fizik, anda tahu dengan tepat apa yang sepatutnya berlaku selepas itu. Rangka manusia tidak dapat menyerap hentakan jatuh bebas ke atas batu pecah. Organ-organ akan pecah, tulang belakang akan hancur. Pastilah, inilah saat Kelly McGarry kehilangan nyawanya. Ia tidak begitu. Kelly terus tercampak ke depan, melepasi hendal basikal, terhempas dengan kuat di mukanya di hadapan seluruh dunia. Satu awan debu yang besar menelannya. Dan kemudian, dari dalam debu itu, gergasi itu hanya bangun, menepis debu dari jersinya dan berjalan pergi dengan hanya calar, lebam dan tiada apa-apa lagi. Impak itu memecahkan rangka basikalnya dan menukar basikal mahalnya yang bernilai ribuan dolar menjadi besi buruk. Tetapi dia terselamat. Dia tidak cedera secara fizikal, tetapi mentalnya terguncang. Dia menganggapnya sebagai satu peristiwa yang agak besar dalam hidupnya. Anda tidak mahu berada dalam situasi itu lagi. Dan ia mengambil masa untuk mendapatkan kembali keyakinan diri selepas terhempas ke tanah seperti itu. Dan dia memang betul tentang perkara itu. Kerana apa yang berlaku selepas itu bukanlah sesuatu yang dia akan pilih untuk lalui 2 kali. Setahun kemudian, pada Mei 2015, Kelly berada di Gunung Tianmen di Zhangjiajie, China untuk menyertai satu acara yang dipanggil Red Bull Skygate. Laluan perlumbaan itu menuruni 999 anak tangga batu purba yang dibina di cerun 50 darjah yang hampir 1000 kaki panjangnya. Seperti penunggang lain, Kelly bergantung sepenuhnya pada brek untuk mengelakkan graviti menariknya jatuh bebas kerana itulah satu-satunya cara untuk bertahan di laluan ini. Tetapi di pertengahan laluan menuruni 1000 kaki itu, geseran yang berterusan dan melampau menyebabkan cecair hidrolik dalam saluran breknya benar-benar mendidih dan berhenti berfungsi. Dalam sekelip mata, Kelly berubah daripada penunggang yang terkawal rapi menjadi seperti kereta api seberat 200 paun yang hilang kawalan di atas tangga konkrit. Tiada zon untuk melepaskan diri. Tiada tanah lembut untuk menyerap hentakan. Dia meluncur sepenuhnya di luar kawalan menuju ke bawah dan akhirnya terhempas dengan kuat ke
ke struktur batu itu pada kelajuan perlumbaan. Ini adalah satu lagi hentakan dahsyat yang sepatutnya mematahkan tulang rusuk, mematahkan tulang paha atau sekurang-kurangnya memecahkan tulang selangka. Dan sekali lagi, dia bangun dan berjalan pergi dengan hanya kaki yang sakit dan 7 jahitan. Kepada para peminat, media dan rakan pelumbanya, detik-detik ini adalah pengesahan mutlak kepada satu mitos. Kondisi otot Kelly yang sangat besar dianggap sebagai perisai sebenar. Ayahnya percaya bahawa Fizikal anaknya menjadikannya kalis peluru. Dia adalah lelaki yang mustahil dipatahkan dan telah menguasai graviti. Tetapi Kelly tidak mempercayai semua itu. Dia bukan seorang penagih adrenalin yang mencari maut. Dia seorang lelaki yang sangat analitikal dan berhati-hati. Dan dia mula nampak petanda bahaya. Dia tahu trauma mekanikal sedang terkumpul dan badannya mula merasai kesan daripada kemalangan-kemalangan ini. Jadi, dalam tunggangan masa hadapan, dia menjadi kurang bertindak secara spontan ketika menunggang dan jauh lebih berhati-hati tentang keselamatan. Kerana takut kehilangan nyawa atau takut terpaksa berhenti daripada minatnya akibat kecederaan, apapun ketakutannya, ia membuatkan dia membuat keputusan yang lebih berhati-hati untuk terus bertahan. Apa yang Kelly, penajarnya, mahupun jutaan orang yang menontonnya tidak tahu, ialah kerosakan sebenar bukan berlaku pada tulangnya. Ia sebenarnya berlaku pada sistem pendawaian tubuhnya dan satu laluan tanah di halaman belakang rumahnya sendiri hampir melakukan sesuatu yang tidak pernah dapat dilakukan oleh ngarai padang pasir setinggi 100 kaki dan tangga konkrit. 1 Februari 2016, petang Isnin, Queenstown, New Zealand. Kelly sedang menunggang di satu laluan indah yang terkenal di kawasan tinggi yang dipanggil Fernhill Loop. Ia terletak dekat sangat dengan rumahnya dan boleh diakses dari puncak gondola Skyline, satu rangkaian yang telah dia lalui ratusan kali. Dia bersama 2 penunggang dari Jerman. Mereka berada di satu bahagian yang dipanggil Salmon Run. Laluan mendaki kira-kira 45 minit dari gondola. Tiada apa-apa yang teknikal atau di luar kemampuannya tentang perkara ini. Kayuhan pada hari itu adalah untuk merakam satu kandungan untuk penaja basikalnya, YT Industries. Jadi Kelly, sesantai, yang mungkin bagi seorang penunggang, mengayuh perlahan-lahan menaiki bukit dengan tempo yang perlahan dan tenang apabila kejadian itu berlaku. Tanpa sebarang amaran, tanpa sebarang bunyi pun, Kelly tiba-tiba rebah. Sekarang, beginilah ceritanya. Setiap bulan saya buat satu video khas untuk Patreon. Amaran sudah ada di situ. Anda tak akan jumpa di tempat lain. Kalau itu minat anda, pautan ada dalam deskripsi. 2 rakan tunggangannya terus sedar ada sesuatu yang sangat tidak kena. Apabila mereka bergegas ke arahnya, mereka dapati Kelly terbaring di atas trek tanah, tidak memberi respons dan dia tidak bernafas. Mereka terus memulakan CPR di situ juga, sambil meminta bantuan. Perkhidmatan kecemasan memberi respons serta-merta. Laluan itu terletak 45 minit berjalan kaki dari infrastruktur terdekat. Jadi sebuah helikopter bersama 2 paramedik telah dihantar ke lokasi kejadian. Mereka terbang terus ke tempat Kelly berada, mendarat dan melaksanakan protokol bantuan hayat lanjutan. Tetapi, walaupun CPR segera diberikan, walaupun ada helikopter, walaupun lelaki ini telah terselamat daripada hentaman kinetik paling ganas dalam sejarah berbasikal gunung, jantungnya tetap enggan berdegup semula. Walaupun segala usaha telah dilakukan, walaupun tindakan pantas dan respons perubatan segera, semuanya tidak berhasil. Kelly McGarry disahkan meninggal dunia di tempat kejadian pada jam 4.20 petang. Dia baru berumur 33 tahun. Apabila berita itu tersebar, peminat segera menganggap Kelly telah meninggal dunia dalam satu kemalangan. Maksud saya, itu memang masuk akal, bukan? Seorang lelaki yang melakukan aksi lagak ngeri seperti itu, akhirnya pasti akan ditimpa nasib buruk. Tetapi apabila mereka mengetahui butiran tepat tentang pemergiannya, kira siapa yang benar-benar tahu apa yang hendak dikatakan? Bagaimana seorang lelaki yang telah terselamat daripada situasi maut boleh meninggal dunia hanya kerana menunggang di atas bukit yang bahkan seorang amatur pun boleh lalu dengan mata tertutup? Ayahnya sendiri, Nick, mengungkapkannya dengan paling baik. Bagaimana perkara itu boleh berlaku dengan tubuh yang begitu sihat dan hebat seperti itu? Ia memang tak masuk akal. Dia memang penuh dengan otot. Dia sangat cergas. Langsung bukan jenis yang mudah kena serangan jantung. Sekarang, tiada siapa boleh kata dengan pasti apa sebenarnya yang berlaku dalam dada Kelly petang itu. Laporan awal hanya menyatakan henti jantung.
Penemuan lengkap corona tidak pernah didedahkan sepenuhnya kepada orang ramai. Apa yang kita ada ialah dua teori yang mungkin. Kedua-duanya berdasarkan kajian sebenar yang telah dilakukan ke atas atlet ekstrim seperti Kelly. Teori pertama ialah dia mengalami masalah struktur. Jantung adalah otot dan seperti mana-mana otot, jika anda sentiasa melatihnya, ia akan menjadi lebih besar. Ia adalah sesuatu yang dipanggil oleh pakar kardiologi sukan sebagai perubahan struktur jantung akibat senaman. Kelly telah menolak tubuhnya ke had mutlak selama 10 tahun dan jantungnya menjadi terlalu besar untuk terus menampung tuntutan itu. Semasa ia meregang dan membesar, ia membentuk parut-parut mikroskopik yang kecil. Oleh kerana jantung berfungsi dengan denyutan elektrik, parut-parut itu bertindak seperti zon mati. Pada suatu hari di laluan itu, isyarat elektrik jantungnya terkena salah satu parut tersebut, berlaku litar pintas dan enjinnya terhenti. Semudah itu. Teori kedua pula agak lebih rumit. Begini, semasa Kelly masih hidup, jantungnya melakukan sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah fikirkan. Setiap kali dia meluncur dari tanjakan atau merenung ke bawah tebing, jantungnya bekerja pada tahap yang kebanyakan jantung manusia tidak akan pernah alami sepanjang hayat mereka. Apabila anda benar-benar takut, otak anda melepaskan adrenalin ke dalam aliran darah anda. Kadar degupan jantung anda meningkat secara mendadak. Otot jantung anda mengecut dengan lebih kuat dan lebih laju daripada apa yang sepatutnya ia mampu tanggung. Bagi kebanyakan orang, perkara itu berlaku beberapa kali sahaja sepanjang hayat. Mungkin ketika kemalangan kereta atau kecemasan perubatan. Kelly McGarry berada dalam keadaan itu sebagai sebahagian daripada kerjayanya. Sepanjang lebih sedekad dalam sukan freeride ekstrim. Lonjakan ganas ini secara literal meracuni sel-sel jantungnya dari dalam keluar dan menyebabkan ia mati akibat keletihan kimia. Meninggalkan parut-parut mikroskopik kecil yang menghalang aliran elektrik jantung pada skala yang sangat kecil. Dan parut-parut ini langsung tidak kelihatan. Ia tidak muncul dalam pemeriksaan fizikal biasa. Anda boleh menjadi lelaki paling cergas di dunia, seorang gergasi yang mampu bertahan jatuh dari ketinggian 100 kaki, tetapi masih mempunyai jantung yang dipenuhi halangan elektrik mikroskopik ini. Kelly sedang memenangi perlombaan di litar, ya, tetapi di dalam dadanya, enjinnya perlahan-lahan tewas setiap kali berlumba. Jadi pada pagi itu, ketika dia sedang mengayuh basikal mendaki bukit itu, tubuhnya yang besar seberat 200 paun memerlukan sejumlah besar oksigen. Walaupun pada kelajuan santai, badannya adalah seperti enjin berprestasi tinggi yang sentiasa memerlukan bahan api. Dan ketika dia mendaki lebih tinggi di Fernhill Loop, satu ribut elektrik yang huru-hara mula terbentuk di dalam hatinya. Dan kemudian, gelombang huru-hara itu melanggar sekatan tisu parut. Jantungnya serta-merta terkeluar daripada rentak normal. Sebaliknya, daripada mengepam darah ke otaknya dan paru-parunya, otot itu hanya mula bergetar tanpa guna. Dan itulah pengakhirannya. Tiada satu pun teori yang telah disahkan secara terbuka sebagai punca sebenar. Jadi kita tidak boleh pasti sama ada puncanya yang ini atau yang satu lagi. Pada pendapat anda, apa yang meragut nyawa Kelly? Beritahu saya di ruangan komen. Tetapi apa yang berlaku apabila maklumat itu sudah ada dan lelaki itu tetap meneruskan juga? Cengkaman pendaki ini telah mula lemah sejak dia mengalami kemalangan kereta. Jadi dia menyesuaikan had keselamatannya dan hanya mendaki pada hari dia rasa yakin dan pada laluan yang dia benar-benar yakin. Dan pada suatu pagi, ketika mendaki untuk memanaskan badan di dinding kegemarannya, tangannya mencapai pegangan, seperti yang telah dia lakukan beratus kali sebelum ini. Inilah yang berlaku seterusnya.